Pengemis dengan kuali emas. Di sebuah pekan yang sibuk, tinggallah seorang pengemis tua bernama Budi. Walaupun miskin, Budi selalu tersenyum. Harta yang dia ada hanyalah satu kuali besi yang sudah berkarat. Suatu petang, Budi berjalan ke tepi sungai untuk membasuh kualinya. Kakinya tersadung pada akar pokok. Aduh, serunya. Matanya terpandang sesuatu yang bersinar di bawah lumpur. Ia adalah kuali. Tetapi bukan kuali biasa. Ia berkilauan, berat dan berwarna emas pekat. Kuali emas. Budi menggosok-gosoknya sehingga bersinar seperti matahari terbit. Budi cuba menggunakan kuali emas itu untuk meminta sedekah. Tolong, sedekahkan sedikit rezeki, katanya. Tetapi orang ramai hanya melihat kuali itu dengan curiga. Kuali itu terlalu cantik untuk seorang pengemis. Tidak jauh dari situ, seorang saudagar kaya bernama Syahir sedang memerhati. Syahir terkenal kerana sifatnya yang tamak. Matanya membulat melihat kuali emas itu. Dia mahu memilikinya. Syahir segera menghampiri Budi. Pengemis tua, jual kuali emas itu kepadaku. Aku akan berikan wang ini. Syahir menghulurkan sekeping shilling perak kecil. Budi memandang kuali yang berat itu. Ia tidak memberikannya kekayaan. Ia hanya memberikannya beban. Mungkin kuali ini bukan untuk mengumpul wang, tetapi untuk memasak hidangan besar, fikir Budi. Saudagar Syahir, kata Budi. Saya tidak mahu wang perak. Saya mahu beras, sayur dan dapur kecil. Tukarkan kuali ini dengan barang-barang itu. Syahir terkejut, tetapi bersetuju dengan cepat. Budi menggunakan beras dan sayur yang dibelinya itu, serta dapur kecilnya, untuk memasak sup yang paling sedap di pekan itu. Dia menjemput semua pengemis dan orang miskin untuk makan bersama. Syahir mendapat kuali emas, tetapi tidak tahu menggunakannya dan menyimpannya di rumah. Budi tidak kaya, tetapi perutnya dan perut orang lain kenyang. Dia sedar, emas yang sebenar adalah keikhlasan dan berkongsi rezeki.